Leapmotor C10 ni RM129,000. Tapi yang ni pun sama harga. Kalau korang nak beli sebuah B segment BEV SUV tapi nak value for money yang paling berbaloi, boleh survey yang ini, Leapmotor C10 Plus. Kenapa C10 Plus? Kan Leapmotor C10 tu dah kira bagus. Betul. Tapi promo dari Leapmotor sekarang ni memang tak masuk akal. Sebab model Leapmotor C10 Plus ni lagi power, bateri yang lebih besar dan boleh drive lagi jauh, tapi harga sama dengan model C10. Kenapa? Sebab dengan kempen Go Further with C10 Plus, korang boleh dapat free upgrade atau rebate sebanyak RM19,000. Dari harga asal RM148,000, tolak rebate RM19,000, jadilah RM129,000. Apa yang best model Leapmotor C10 Plus ni? Dari segi range, setiap full charge untuk C10 boleh gerak sejauh 424 km WLTP. Tapi untuk C10 Plus, dia up ke 510 km. So, memang tak adalah range anxiety untuk kegunaan seharian ataupun long distance driving. Tapi kalau nak DC fast charge, laju ke slow? Untuk model C10 pun dah kira laju. 30 minit boleh dapat charge dari 30 ke 80%. Tapi untuk model C10 Plus ni, lagi laju. 22 minit sahaja sebab dia boleh support DC fast charging setinggi 180 kW power bank. Korang perasan tak yang ni warna baru? Warna purple atau violet ni hanya ada pada model C10 yang baru dipasang di gurun Kedah. Spek semua masih sama dengan model CBU yang dulu, tapi sekarang ada warna purple yang baru. Dalam kategori BEV SUV segmen D ni, Leapmotor C10 dan C10 Plus ni memang berbaloi kalau korang nak cari sebuah kereta yang memang nampak mewah, luar dan dalam. Interior pula bak kata Mat Saleh, clean and comfortable. Boleh pilih antara finishing warna hitam ataupun camel brown. Dua-dua pun nampak premium. Tapi bagus ke brand Leapmotor ni? Di China, Leapmotor ni adalah brand startup nombor 1. Bulan Mei tahun ni saja, diorang dah jual lebih dari 80,000 unit di seluruh dunia. Di Malaysia pula dah masuk dalam top 5 BEV brands, lagi-lagi dengan support dari Cycle & Carriage sebagai rakan jualan rasmi. Cycle & Carriage punya experience dah cecah 127 tahun dalam automotive retail dan after sales support. Dan sekarang ni, Cycle & Carriage dah ada showroom Leapmotor di Georgetown, Pavilion Bukit Jalil, Glen Marie dan Paradigm Mall Johor Bahru. Lepas tu, nak tambah lagi soon di Kempas JB dan Plaza 33 PJ. So, janganlah tunggu lama-lamanya. Boleh singgah mana-mana showroom Cycle & Carriage atau dealership Leapmotor yang terdekat dan experience Leapmotor C10 Plus. Bak kata ni Haji Sparks, jangan cakap abang tak payung.